Dah simpan emas, jangan lupa zakat emas pula. Selalu ramai orang takut nak simpan emas disebabkan zakat emas. So tuan-puan, bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas, antara ilmu yang tuan-puan perlu tahu ialah tentang zakat simpanan emas. So pastikan tengok video saya ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Jadi, kalau kita dah mula simpan emas, bilakah waktu untuk kita bayar zakat emas yang diwajibkan untuk kita bayar zakat emas? Okey, kalau kita simpan emas, terutama emas simpanan yang kita tak pakai, ada dua syarat yang perlu kita tepati untuk melayakkan kita bayar zakat, iaitu yang pertama, simpanan emas kita ni kena cukup 85 gram, dan yang kedua, simpanan emas kita ni cukup tempoh setahun. So apabila sudah cukup kedua-dua syarat ini, barulah kita kita wajib untuk membayar zakat untuk simpanan emas kita. So tuan-puan tak perlu risau kalau tuan-puan baru mula simpan emas hari ini, tuan-puan tak lagi layak untuk membayar zakat emas. Dan zakat emas ini adalah perkara yang paling mulia, yang mana kita bayar zakat, kita dapat bantu ramai lagi orang lain dekat luar. So tuan-puan yang nak mula simpan emas, terus sahaja klik link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma. Terus mulakan juga simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100. Oleh itu cukup syarat barulah kita perlu bayar zakat simpanan emas. Akhir kata macam biasalah, lah senangnya nak simpan emas.